Adakah dapat pahala atau berdosa kita share hadis yang kita tak tahu sahih atau tidak? Jawabnya sunat. Kita tahu hadis itu sahih. Tapi kalau kita nak kata hadis itu sahih, wajib kita kena tahu hadis itu sahih. Sebab hadis yang boleh kita sebarkan ada 3 hadis. Hadis ni kalau kita ngaji betul 300 lebih martabat hadis lah. Nah, ada mauquf, ada maqtu', ada munqati', ada mu'an dan sebagainya. Nah, ada musalsal dan sebagainya. Tapi kita orang awam orang kampung ni mu cukup 4 ni saja. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu. Okey, hadis yang boleh kita amal ialah hadis 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. 3 ni boleh amal. Hadis yang tak boleh amal, hadis yang keempat, hadis palsu, kerana ia bukan hadis. Hadis yang kita nak guna berhujah ada 2 saja, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tak boleh berhujah. Apa makna berhujah? Jadikan sandaran dalam perkara wajib atau haram. Contoh, kita nak kata semayang seseorang itu batal, mesti dalil kita hadis itu sahih atau hasan. Tak boleh hadis dhaif untuk batalkan semayang orang. Kita nak kata nikah orang tu tidak sah, boleh, dalilnya mesti hadis sahih atau hadis hasan. Tak boleh kita nak kata nikah dia tidak sah dengan hadis dhaif. Itu maksud hujah. Faham lagi? Okey? Contoh kita nak kata tak sah semayangmu tadi. Mana dalil? Kita pun baca hadis dhaif, dalil. Kita nak kata semayang dia tak sah, kena hadis hasan atau sahih. Faham? Jadi hadis ni kalau kita tidak sahih, dia ada 2 lagi. Kalau tidak sahih, boleh jadi hasan ataupun dhaif. Tak ada masalah. Faham lagi? Tapi kalau hadis itu hadis palsu, haram kita sampaikan, haram kita bacakan, kecuali kita sebut hadis ini palsu. Boleh sebut. Faham lagi? Apakah hukum kita share? Jadi kalau kita apa benda tadi kita tak jawab tadi. Dia kata kalau kita tak buat, kita share juga, hukumnya dapat pahala juga. Bahkan orang yang tak tutup aurat, dia telanjang, dia akan luar. Dia orang Islam, dia dedah aurat, pakai sikit elok pendek, pakai spender, duduk patah. Dia tengok orang dedah aurat, dia kata tutup aurat, kerana tutup aurat itu wajib. Dia dapat pahala walaupun dia tak tutup aurat. Dah tu dia dedah, dapat dosa. Jadi dalam masa yang sama dia berdosa dan dia dapat pahala. Apa dosa dia? Mendedahkan aurat. Apa pahala dia? Suruh orang tutup aurat. Jadi nak rakyat sini, jangan kita tunggu kita perfect 100% comel baru nak dakwah orang. Faham? Teruskan ajak orang berbuat baik walaupun kamu jahat. Nah, cuma kalau kita suruh orang buat yang wajib, kita tinggal, kita rugi besar. Kita suruh orang sembahyang subuh, kita bangun pukul 10. Tapi kalau kita suruh orang sembahyang duha, kita tak sembahyang duha, belum berdosa. Nah, kita tetap dapat pahala dia sembahyang. Dia sembahyang kerana aku suruh, tetap dapat pahala. Soalan seterusnya,